Salam Perak Sejahtera 2030. Perak makmur, rakyat sejahtera. Inovasi penggerak Perak produktif diangkat sebagai tajuk pidato kali ini. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan inovasi sebagai sesuatu yang baru diperkenalkan seperti kaedah, sistem, adat dan lain-lain. Produktif sebagai berupaya atau boleh mengeluarkan hasil yang banyak. Justru, bidang inovasi amat penting dalam meningkatkan pengeluaran negeri atau keluaran dalam negara kasar (KDNK). Kepentingan inovasi kepada negeri yang utama mampu mempermudahkan tugasan di lapangan, memberikan manfaat secara terus kepada pihak pelanggan serta membantu menjana sumber ekonomi yang baharu. Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia Perak dinobatkan sebagai juara utama bagi Anugerah Inovasi Menteri Besar dan Anugerah Inovasi Lestari Bumi Hijau 2023 melalui projek menukarkan sisa industri gas asetilena iaitu kapur karbida menjadi batu kapur sintetik yang bergrade tinggi. Yang amat berhormat Menteri Besar Perak Datuk Seri Sakrani Muhammad berharap warga Perak terus berinovasi sesuai dengan cabaran masa kini dan masa hadapan. Selain itu, inovasi dalam bidang digital juga mampu meningkatkan pengeluaran negeri dengan mengurangkan jurang kerjaya melalui pengajaran dan pembelajaran set kemahiran digital yang baharu. Usaha ini dapat dilihat dengan pembangunan pelbagai aplikasi seperti Par at Perak, e-Tanah, MyManjo dan Smart Niaga at Perak. Program pembangunan kecerdasan buatan dilihat mampu memperkasakan peluang kerjaya bagi warga Perak menerusi pemantapan kecerdasan buatan. Inovasi juga mampu membantu perusahaan kecil dan sederhana dengan meningkatkan kadar produktiviti mereka. Contoh inovasi tersebut ialah rumah pengeringan solar pintar di Tanjung Piandang yang berjaya meningkatkan pengeluaran ikan masin dan ikan kering penduduk tempatan. Teknologi yang menelan kos sebanyak RM50,000 itu mampu menghasilkan 150 hingga 300 kilogram ikan kering sehari dan pulangan pelaburan diperoleh sekitar 3 hingga 6 bulan sahaja. Konklusinya, ciptaan inovasi berupaya meningkatkan pengeluaran negeri dengan mempermudahkan tugasan di lapangan, memberi manfaat secara terus kepada pihak pelanggan serta membantu menjana sumber ekonomi yang baharu. Mahu warga Perak, kita cuba berinovasi mengikut kepakaran masing-masing. Jika tidak mampu, ayo sokonglah ciptaan orang lain demi meningkatkan kadar pengeluaran semua bidang. Natijahnya penting untuk keperluan inovasi demi minda kelas pertama dalam pemilikan sumber kelas pertama. Terima kasih.